Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Iyah nak tanam ubi stella dalam polybag. Gitu. Kemarin Nek Iyah pergi beli apa? Tanah. Beli kat Peladang. Beli tanah nak tanam ubi keledek. Okey. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, ikuti Nek Iyah deh. Okey, sahabat-sahabat, ni tanah Nek Iyah beli. 3 beg Nek Iyah beli. Bawah tu ada satu tu bawah ni. Jadi Nek Iyah nak tanam di sini. Nak ambil benih ni. Nek Iyah nak ambil benih ni. Nek Iyah nak bersihkan tempat ni. Nek Iyah nak atur polybag di sini. Sebenarnya Nek Iyah tak penuh lagi tanam dalam polybag ni. Kita cuba tengok macam mana. Okey. Okey, sahabat-sahabat. Nek Iyah nak ambil ni. Benih dia ni. Benih ni Nek Iyah nak ambil. Pucuk dia nak ambil gini. Yang ambil pucuk-pucuk ni. Ni 2 jenis ubi ni. Satu hok purple gini, satu hok apa nama ni? Hijau. Gini sahabat-sahabat. Nek ambil pucuk-pucuk gini pucuk-pucuk gini. Dan Nek Iyah nak ambil kesemuanya pucuk-pucuk dia ni. Nek Iyah nak tanam, nak ambil benih. Dan Nek Iyah nak bersihkan tempat ni. Sebab Nek Iyah nak buat polybag atas batas ni. Okey, ikuti Nek Iyah deh. Nenek! Okey, sekarang Nek Iyah nak buang ni deh. Wah, pokok! Nenek! Nenek! Ya, Buang pokok! Nenek nak buat review saya. Buang pokok! Buang pokok! Iyah akan bersihkan semua batas ni. Okey, sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat, hello saya Mama. Dia sayang. Nenek nak buat video. Ni, benih Nek Iyah kerak ni. Ni jenis ini. Ni jenis purple gini. Tanah ni, Nek Iyah ambil tanah atas batas asal ni lah. Dan Nek Iyah nak campur dengan tanah yang Nek Iyah beli. Ni dia tulis apa ni? Ni apa ni? Tanah ni model lah. 65 dapur tu.
Cuh. Buatlah. Saya nak capur dua ni. Oh, jangan di depan sangat tu. Nak. Oh, apa dia? Puluh dia yang ambil. Abang. Jaga dia. Abang. Nak beli polybag ni. Polybag 20-20. Sekilo nak beli. Kilo. Cubalah. Oh. Okay, sabar-sabar. Tanah ni nak payah capur. Rata dah. Okay. Ni akan guna polybag ni. Ni akan buat macam ni. Ini akan bismillahirrahmanirrahim. Nak. Okey. Adik kena. Ayah bubuh sebanyak ni Adik kena. Okey. Dan ayah akan bubuh semua je. Okey, tengok ni. Tengok. Okey, sabar-sabar. Tanah ni nak payah capur. Rata dah. Okay. Ni akan guna polybag ni. Ni akan buat macam ni. Ini akan bismillahirrahmanirrahim. Nak. Okey. Adik kena. Ayah bubuh sebanyak ni Adik kena. Okey. Dan ayah akan bubuh semua je. Okey, tengok ni. Okey, sabar-sabar. Ni sekarang ayah nak tanam. Ni. Tunjuk ni tanah ni. Tanah nak ayah bubuh ni. Ni. Dekat sikit. Nak tanah deh. Tanah hok apa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok gini je, sabar-sabar Ayah nak bubuh 3 sel ni. Polybag ni RM10 sekilo. Nak ayah beli sekilo, ibu dapat 10. Oh, ni hijau.
Nak Yah rasa nak tambah lagi ni. Setengah batah baru ni boleh 10 beg. Tambah 10 beg je. Apa-apa kita buh sama geng dia. Okey, sahabat-sahabat. Dapat 10 beg. Betul lah. Okey, sahabat-sahabat. Ni sekarang dah siap dah ni. Ayah tanam ni. Ubi keledek ni. Maknanya 3 bulan setengah, 3 bulan 10 hari dari sekarang, insya-Allah boleh tuai ubi kita ni. Kalau tak nak batas memang gitu. 3 bulan 10 hari memang boleh tuai. InsyaAllah dalam polybag pun mungkin gitu kot. Sebab Nak Yah ni adalah kali pertama Nak Yah tanam dalam polybag. Kita tengok hasilnya guana nanti. Gitu. Tapi Nak Yah tengok-tengok ni, yang pastinya kalau tanam dalam polybag ni senang tuai tau. Tidak kita ambil ikut selalu. Kalau hak tu lah kita kena cari, kena cakur ke, ada tercakur atau ubi apa sebab. Kita tengok dah hasil dia nanti. Semoga membuah kejayaan lah. Okey gitu. Ni bunyi Nak Yah ni kat terbela ni. Okeylah sahabat-sahabat, setakat ni lah dulu video Nak Yah deh. Kita jumpa di lain video. Nak Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak-banyak. Bye-bye.